Ada orang kata, kalau pendidikan percuma, bankrupt negara. Itu orang yang tak kerti merentah. Tak tahu merentah negara. Penulis agung Islam Ibn Khaldun pernah menulis 800 tahun yang lalu dalam bukunya Al-Muqaddimah menyatakan pendidikan dan pelajaran adalah industri. Pendidikan dan pelajaran adalah industri. Hari ini orang sebut industri pendidikan. Ibn Khaldun sudah menulis 800 tahun yang lalu. Sama ada pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budaya dan adat, sehingga pendidikan sains dan teknologi adalah industri. Pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan akhlak yang wajib diberi melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang ikhlas, pengurus yang jujur, yang ikhlas, tak rasuah, tak membocorkan duit negara. Bermakna hasil negara tidak tidak. Inilah pendidikan dan pelajaran. Hari ini, industri pendidikan yang menghasilkan pemimpin yang rasuah, yang diberi pangkat dengan pangkat melalui budaya politik yang kotor. Bukan kebolehan ilmuwan dan moral. Ilmu sains dan teknologi menghasilkan produktiviti yang menguntungkan rakyat, yang mencukupkan keperluan rakyat, yang hanya menghasilkan teknologi yang memberi manfaat pada rakyat, bukannya membawa teknologi beracun dan berlinas. Negara-negara maju tak mahu projek macam ini. Kita bawa projek macam ini kerana nak bagi duit pada pemimpin-pemimpin biar rakyat pekerja menjadi bahan ujian penyakit. Banyak perkara yang perlu kita faham. Pendidikan adalah industri, membanyakkan hasil negara. Bahkan Islam menjadikan pendidikan kewajipan ibu bapa, kewajipan masyarakat, kewajipan kerajaan. Dalam Islam ada hukum zakat yang diwajibkan pada orang Islam, sama ada kerajaan ambil atau tak ambil. Ada bahagian wasaf dan ulama-ulama Islam menjadikan hukum wajib, bukan macam cukai. Bahkan ada negara Islam yang mempunyai sistem yang baik, membina universiti percuma. Universiti Azhar di Mesir. Saya lulusan Azhar, bukan sahaja bidang agama, termasuk bidang sains, teknologi, perubatan, memberi pendidikan percuma kepada seluruh dunia. Pelajar-pelajarnya yang mampu pergi belajar tak payah bayaran, yang tak mampu diberi beasiswa oleh Azhar Universiti. Hidup dengan harta wakaf. Orang kaya bagi wakaf, orang kaya bagi zakat. Tak payah kerajaan bagi, mengurangkan kos kerajaan. Kerajaan tak perlu menaikkan cukai kerana pendidikan. Di India, Yuban University, Aligarh University, hidup dengan harta wakaf. Orang bagi wakaf tak percaya, nak bagi zakat tak percaya. Macam mana duit wakaf dah kebas? Bagaimana nak tunaikan tanggungjawab dan kewajiban sosial? Di England, di Jerman, negara-negara seperti Indonesia, dapat memberi pendidikan percuma. Bukan sahaja rakyat negerinya,
Bukan ada negara yang beri percuma kepada rakyat negara asing. Di atas khidmat kemanusiaan. Kita rakyat sendiri pun tak mahu tahu. Mengapa? Menunjukkan ada tak? Ada silap, ada salah. Termasuklah perubatan pertama. Terutamanya para pekerja, para petani, para nelayan. Mereka bukan saja layak menerima rawatan di hospital kerajaan, bahkan kerajaan mampu sampai ke LJN. Hospital swasta. Di mana duit zakat? Di mana duit zakat? Di mana duit kebajikan? Ini mas apa beli lembu? Saya tak tahu, saya tak lembu. Menunjukkan bahawa satu perubahan perlu dilakukan. Kita memilih demokrasi. Harus memilih demokrasi. Pak bersama rakan-rakan Pakatan Rakyat berjanji, sama-sama berjanji mengapa Pak tidak bersama dengan MCMIC? Mereka jadi kerajaan dah mereka 50 tahun. Parti-parti Pakatan Rakyat tak jadi kerajaan lagi, tak merintah lagi. Mereka adalah parti hak rakyat, bersama rakyat, bukan parti di atas kayaan. Pak memilih demokrasi ke arah dua sistem parti. Dan sebagai part bersama Pakatan Rakyat ke arah dua sistem parti. Untuk rakyat menentukan sama ada menolak kerajaan yang ada dan memilih kerajaan yang lain. Jangan berselalu banyak sangat. Dua saja. Ini yang kita buat. Kita atur. Apa yang penting ialah pilihan raya yang adil. Demokrasi yang benar, bukan demokrasi tipu. Demokrasi, demokratia, demonstratus. Dalam bahasa orang-orang barat ialah kuasa rakyat, hak rakyat. Rakyat menjadi hakim. Bila rakyat menjadi hakim, mestilah rakyat mendapat maklumat yang adil daripada parti-parti yang bertanding. Maka kita mahu media yang adil, supaya media arah perdana bukan hanya dikuasai oleh satu parti yang memerintah saja. Kita mahu semua parti yang bertanding. Bila kerajaan dibubarkan, tak ada parti yang memerintah, kerajaan sementara. Barisan Nasional tak jadi parti kerajaan lagi. Masalah itu, walaupun kerajaan dibubarkan, Barisan Nasional merasakan dia menjadi kerajaan lagi. Menyalahgunakan media. Dia saja yang boleh bergerak. Dia saja yang boleh menampung berbagai fitnah, berbagai tuduhan. Parti-parti lawan tak mampu nak jawab. Dia boleh berucap panjang-panjang. Gambar Dr. Seri Anwar keluar dalam TV. Gambar saya keluar, Mas Abu keluar, Kek Siang keluar. Kadang-kadang gambar keluar, mulut bergerak, suara tak ada. Macam mana rakyat boleh bernilai? Zaman Tun Abdul Rahman dulu, tahun 50-an, masa itu tak ada TV. Ada radio saya masa itu. Bila pilihan raya, melawan negara sebagai ketua parti. Dalam masa yang sama masa itu, radio diberi peluang kepada semua parti yang berada.
sekadar 15 minit. Ada juga 15 minit. 15 minit dia bagi juga masa tu. Kalau 1 minit pun tak ada. Demokrasi makin sempit. Demokrasi makin mundur ke belakang. Makin koyak gabak. Sudahlah. Parti-parti yang tidak memerintah ni, parti yang dianggap sebagai pembangkang, sepatutnya tak pembangkang lah masa kerajaan dibubarkan. Semua sama saja. Tak diberi hak melalui media. Kemudian disalahgunakan pula kuasa dalam menentukan daftar pemilih, memasukkan pengundi-pengundi yang ramai. Tak bersabar dengan kelahiran penduduk. Ada satu don di Selangor ni, siapa pengundi dia dalam masa 4 tahun 80,000, 35,000. Penyum tak telah banyak tu. Oh, hebat orang Syahadah. Beranak lama berpenuh lagi. Oh, orang Selangor ni hebatlah, boleh melahirkan anak yang ramai dalam masa 4 tahun. Kalau nak tipu, jangan nampak sangat. Tipu ni orang tak nampak. Kalau orang nampak tu bukan tipu, tu khianat. Menyalahgunakan dan juga kerajaan. Jentera kerajaan disalahgunakan. Jentera kerajaan sepatutnya berkecuali. Kementerian jabatan digunakan untuk memenangkan parti yang memerintah. Undang-undang pilihan raya pun, undang-undang yang menguatkan kedudukan dia. Kalau nak bangkah kena bayar. Berapa seorang saya tak ingat banyak kan? RM10. Seorang yang batas RM10. Macam-macam peraturan dia buat. Kadang-kadang pelajar terpaksa tarik balik. Orang ini dulu di parlimen, dia tersedar di pelajar tarik balik. Kalau ada yang pelajar tu, banyak lagi yang ada. Oh, dia ajak kita main bola. Kalau nak main bola, biar pada sama betul. Saya pakai jubah berhenti juga main bola. Jangan tipu. Dia ajak kita main bola, dia buat peraturan. Dia boleh sepak kaki kanan, kiri boleh. Kita kaki kiri saja, kanan tak boleh. Ikat pula. Kemudian penjaga gol. Kita seorang yang jaga gol. Dia 10 orang yang jaga gol. Jangan masuk gol. Macam mana buat macam tu? Orang pada dia mau kata mengelak. Maka kita gunakan demokrasi.